Seterusnya kita akan lihat ciri-ciri sebuah poligon. Okay. Ada 3 perkara yang kita perlu tahu atau kenali dalam satu poligon, iaitu vertex ataupun bucu. Yang kedua adalah sisi, juga dikenali sebagai tepi dan perpenjuru. Okay. Baik, kita akan lihat satu demi satu. Bucu adalah satu titik. Ingat, ia adalah satu lokasi, satu titik khusus, ya, di mana dua garis ataupun sisi sebuah poligon bertemu. Right? So let's take this as an example. Kita ambil yang ini sebagai contoh. Saya labelkan yang ini adalah sisi nombor 1 dan yang ini sisi nombor 2. So sisi nombor 1 dengan sisi nombor 2 bertemu pada satu titik yang khusus. Di mana? Di sini. Okey, titik tu. Jadi titik itu dikenali sebagai bucu ataupun vertex. Okey, jom kita kira bilangan bucu bagi poligon ini. Right? So yang ini adalah 1, yang ini adalah 2, 3, 4, 5, 6. Maka poligon ini mempunyai 6 bucu. Faham setakat ni? Okey, very good. Sisi ataupun tepi. Apa pula sisi dengan tepi ni? Okey. Sisi ataupun tepi adalah suatu garis lurus. Ingat poligon mesti mempunyai garis lurus Okey, ia adalah garis lurus. So garis lurus yang dihubungi ataupun yang menghubungi dua bucu. Okey, saya labelkan yang ini bucu nombor 1, yang ini bucu nombor 2. Okey, so yang ini garis lurus ini dikenali sebagai tepi kerana ia menghubungi dua bucu yang bersebelahan. Okey, yang bersebelahan ini mustahak. Okey, so ini dikenali sebagai tepi. Jadi kalau cikgu lukis satu titik, satu garis dari sini yang warna hijau ni ke sini, boleh tak saya panggil dia sebagai sisi? Tak boleh, kerana ia tidak menghubungi bucu yang bersebelahan, iaitu bucu ini. Dia menghubungi bucu yang bertentangan, jauh daripada sana. Right? So yang ini tidak boleh dipanggil sebagai bucu. Dia ada nama lain. Kejap lagi kita akan lihat. Okay, so remember, kalau sesuatu garis lurus itu dihubungi oleh dua bucu yang bersebelahan, ia dikenali sebagai vertex. Jadi kat sini cikgu boleh tunjuk contoh. Kalau saya tandakan beberapa titik. 1, 2, 3, 4. So di sini ada 4 titik. Sekarang saya akan hubungkan yang ini dengan yang ini. Alright? So ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Titik C dan titik D. Okey, bila saya hubungkan titik A dengan titik B, ia membentuk sisi bagi suatu poligon yang cikgu sedang bina. Right? Kerana titik E dan titik B adalah bersebelahan. Boleh tak saya sambungkan titik A dengan titik D dan panggilnya sebagai tepi? Boleh, kerana A dan D adalah bersebelahan. Boleh? Now, boleh tak saya hubungkan A dengan C menggunakan satu garis lurus dan panggilnya sebagai sisi? Tak boleh. Kerana apa? Kerana bucu itu bukan bersebelahan dengan titik A. Dia adalah bertentangan. Bersebelahan means next to it. Faham? Jadi yang itu tidak boleh dikenali sebagai sisi. Faham tak? Boleh? Alright. So D boleh disambungkan dengan C. Dia adalah titik bersebelahan, bucu bersebelahan. Dan B boleh disambung dengan C. So ia adalah bersebelahan. Jadi tepi sebenarnya adalah sempadan ataupun frame dia bagi suatu poligon. Dia membentuk poligon itu. Itu adalah sisi. Alright? Dan akhirnya kita mempunyai perpenjuru. Perpenjuru pun adalah satu garis lurus, tetapi ia menghubungkan dua bucu yang tidak bersebelahan. Itu beza di antara sisi dengan perpenjuru. Jadi dalam gambar ni, kalau kamu boleh nampak, ada satu garis yang dibina dengan sengkang-sengkang ni. Okay, ia menghubungi dua bucu yang bukan bersebelahan, sebab bagi bucu yang cikgu sedang
lorek sini, bucu bersebelahannya adalah bucu ni dengan bucu ni. Faham tak? Tapi saya menghubungkan dengan bucu yang jauh kat depan sana tu. So ini dikenali sebagai, garis lurus ini dikenali sebagai perpenjuru. So perpenjuru adalah satu garis lurus yang terbentuk di dalam poligon. Ia tidak membina poligon itu, tapi ia menunjukkan suatu garis yang berada di dalam poligon. So itu adalah perpenjuru.